Nabi SAW pernah meriwayatkan suatu hadis, la'anallahu rijala, Allah Ta'ala melaknat akan laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Jadi apabila orang perempuan bertindik untuk pakai subang, biasa orang perempuan dia tindik, dia tebuk lubang di telinga untuk letak subang tak? Jarang nak letak mangga, letak subang. Subang itulah perhiasan bagi telinga dia, bukan tindik itu. Lubang tu bukan perhiasan, tapi bila berlubang boleh letak subang. Bila ada subang dia jadi zina, jadi perhiasan. Maka orang laki-laki janganlah ikut perhiasan perempuan. Ada pun yang benda berkongsi boleh. Orang lelaki pakai, orang puang pakai juga. Tak ada masalah. Macam selipar, orang lelaki boleh pakai selipar leper tu kan. Orang puang boleh pakai. Tapi kalau kasut tumit tinggi, tak boleh. Tok Bila pakai kasut tumit tinggi. Tak boleh, haram. Pasal apa? Pakaian kasut tumit tinggi khusus untuk perempuan. Jadi bagi yang telah bersubang, yang telah bertindik, maka kita tinggalkan, mudah saja. Bukan kata siapa yang telah bertindik dia kena bertaubat. Lepas tu cara nak taubat dia kena kerak telinga dia. Tak payah. Dia dah telah bertindik, dia tersalah. Astaghfirullahalazim. Dulu aku tak tahu, sekarang aku sudah tahu. Nak buangkan subang, tak ada masalah pun. Dan subang tu tak wajib buang dalam laut. Dia boleh jual balik dan sebagainya. Lepas tu dah bekas tindik tu guana pula. Ada orang kata mandi junub tidak sah. Dengar molek. Bekas tindik laki-laki perempuan tak wajib sampai air dalam lubang tu. Melainkan lubang dia nampak di belakang. Faham lagi? Kalau lubang dia ketak, hanya wajib ganyeh dekat lubang tu saja masa mandi junub. Tapi kalau lubang besar, macam lubang telinga orang Dayak, kadang-kadang tengok kok ni nampak ayah tok tua belakang. Faham tak telinga dia? Maka waktu wajib kena masuk air dalam lubang. Tak susah. Kita salah, kita bertaubat pada Allah. Allah maaf tak? Allah maaf. Tak usah kata bertindik. Telah berzina. Berapa kali dah berzina? Tak banyak Tok Iman, dalam 14,000 kali rasa. Sekali je taubat, maka Allah ampun semua dosa dia. Kerana keampunan Allah seluas langit dan bumi. Minum arak ustaz, Tuhan terima tak taubat? Banyak tak minum? Banyak. Bia, brandy, bacardi, whisky, wine, champagne, tiger beer, semi-gue beer, faham tak? Angka beer, nalaka, bodoh dia, faham tak? Minum belaka dah. Sekali saja taubat, Allah ampun dosanya. Dia menjadi wali Allah dengan sebab sudah bertaubat. Walaupun gelas ada lagi di tangan. Faham lagi? Artinya bertindik, cek ingatlah. Hak dosa besar Tuhan ampun. Nampak tak?